Makan churros tapi flavour sambal nasi lemak? Biar betul. Biasa kalau pergi mana-mana kedai, coklat, karamel tak pemaca antara pilihan flavour yang ada kan? Tapi dekat Churros Plus ni memang rare. Ada 8 jenis flavour tau. Selain topping nasi lemak makcuk, korang boleh juga pilih Belgian chocolate, Ceylon cinnamon, uji matcha, golden salted egg, Hokkaido cheese, sour cream and onion, signature pistachio. Meriah kan? Tinggal pilih je. Katanya keunikan tepung yang digunakan yang membuatkan rasa churros kat sini lain dari yang lain. Churros yang selalu dibeli teksturnya agak kosong dan kurang padat. Tapi kat sini lain tau. Rasanya lebih padat, rangup dan puas makan. Tepung ni memang tepung premix untuk Churros Plus punya lah. So memang tak ada jualan dekat pasaran. So ni memang khas untuk kita punya lah. Ini dah untuk skill. Tapi anggaran kita akan dapat dalam 2 kilo lah sekali buat. So satu kali buat memang akan muat-muat masuk dalam dia punya mesin. Bukan tu je, churros kat sini pun banyak pilihan bentuk. Kiranya selepas undi tu masuk dekat dalam mesin ni kan? Betul. Sambil-sambil tu lah kan kita nak tanya sikit, agak-agak nak buat bentuk ni susah tak? Praktis lah. Sebab kalau staff baru masuk memang kita orang ajar lah untuk dia praktis setiap hari lah untuk dapatkan shape dengan saiz yang betul. Ada. Dia bukanlah bentuk lain tapi bawah dia ni tak cantik lah. So bila tak cantik nanti memang rupa dia macam buruk sikit lah. Tunggu apa lagi? Kalau korang jenis suka cuba flavour unik, Churros Plus ni wajib masuk dalam list singgah makan.